Apa rahsia kejayaan seseorang yang berjaya? Save dulu video ni supaya tak hilang. Komen dan share juga video ni jika bermanfaat. Menurut mentor saya, rahsia kejayaan seseorang ni bergantung kepada rutin harian dia, mingguan dan juga bulanan. Saya bagi analogi, gigi kita ni cantik sebab gosok gigi setiap hari. Dah jadi tabiat. Untuk berjaya, kita mesti jadikan perkara yang betul sebagai rutin dan juga habit. Sampai kita tak perlu lagi buat decision atas perkara tersebut. Macam kita tak perlu lagi buat decision setiap hari sama ada kita nak gosok gigi ataupun tidak. Ianya automatik. Itu namanya rutin. Tabiat kuat berbelanja, boros dan kuat berhutang ni akan menyebabkan kita mengalami masalah kewangan pada masa akan datang. Tapi rutin ni boleh diubah. Jadikan tabiat menabung seperti tabiat macam gosok gigi. Bila dah mula ubah rutin menabung, rutin belanja akan terkawal dan tabiat berhutang juga dapat dibuang. Siapa ubah rutinnya, dia akan berjaya ubah masa depannya. Sebenarnya Public Gold dah sediakan akaun emas guard ni untuk simpan emas sikit-sikit sampai kita cukup kram. Sampai satu tahap, menyimpan ni dah tak perlu fikir, aku nak simpan ke bulan ni? Ada bajet tak bulan ni? Bila dah jadi rutin, setiap kali dapat gaji mesti nak simpan, tak fikir-fikir lagi dah. Lepas simpan, baru kita belanja. Dalam akaun emas guard ni ada satu kaedah yang mana kita panggil dia auto debit. Kaedah ni dapat bantu penyimpan emas untuk ubah rutin supaya dia jadi auto menabung dan auto kaya setiap bulan. InsyaAllah. Follow saya untuk dapatkan lebih banyak tips kewangan dan kejayaan.